Saya minta maaf kepada rakan-rakan di sana 3 orang. Semua tu rakan saya. Tuan-tuan pun bercakap kerana tuan-tuan ada di situ. Kalau tuan-tuan ada di sini mungkin sokong saya terpecah juga lah kan. Tapi kalau ada di situ kena cakap juga lah sebagai pembangkang. Baru ada semak dan imbang. Saya faham benda tu semua. Dia cakap-cakap saya ni hanya gurauan untuk menghidupkan suasana di Dewan ini. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna bi rabbina faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah Tuhan kami, sungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, serta matikanlah kami bersama orang yang berbakti. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan melalui para Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari itu. Janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Dengan doa ini, supaya hati kita menjadi lembut, sejuk, untuk kita bekerja walaupun gaya kita mungkin kasar, hopeless. Kalau Allah tetapkan kita dalam keadaan tenang, sejuk, istiqamah, berdiri di atas jalan benar, sedaya upaya tanpa terkesan dengan apa-apa, insya-Allah Allah akan matikan kita semua dalam Dewan ini. Pada Yang Berhormat para exco, saya sendiri, para pegawai, para ketua agensi negeri dan persekutuan, rakan-rakan yang menyaksikan persidangan ini, Allah matikan kita sebagai orang yang memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Masuk surga dengan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.